Sama dengan suami. Alright, so dalam masa yang sama saya nak ucapkan terima kasih juga kepada saya punya mentor, iaitu paling penting dan ibu bapa saya dalam Elken ni adalah Coach Shakira dan juga Sifu Aril yang sentiasa orang kata menarik, tak kisahlah time tu tengah down ke, tengah melepet ke apa benda ke, memang dia akan tarik juga. Alright, so dalam masa yang sama terima kasih kepada Crown Arisa Sharon, okay, dan juga Mami dan Papi dan juga Daddy Romzi dan juga Mami Ana. So, yang macam anda nampak kat sini, sebenarnya banyak lagi gambar. Tapi itulah sebab gambar berdua kan, so tak nak letak banyak-banyak. Alright, so pertama sekali kita orang first day sampai je daripada landing je kat sana, terus pergi ke Elken Conitech dekat Beijing tu, yang mana kita masuk dan tengok sendiri macam mana cara pembuatan hidrogen, hydromi. Dan juga kita masuk kilang, kita tengok macam mana dia buat setiap part-part tu semua. So saya cakap, ya Allah memang best gila. Dan Alhamdulillah banyaklah input yang kita boleh ceritakan kepada orang luar. So saya cakap dulu kejap lagi saya nak cakap. Alright, so lepas tu kat sini, walaupun kita sepatutnya pergi Tianjin untuk pergi apa? Yang tower ni lah. Tower ni, tapi kita tengok dari jauh, tapi dapatlah juga dapat gambar sweet-sweet macam ni. So kat sini kita pergi temple, lepas tu pergi Forbidden City, dan apa yang paling best saya nak cerita, walaupun berbeza team kat sini, tetapi semangat angsa laut tu sentiasa saya cakap seronok lah. Tak kisah siapa pun ibu bapa kat sini, tetap kita satu team yang sentiasa saling menjaga. Okay, lepas tu macam paling best juga kat sini adalah tembok besar Cina. Tak pernah termimpi, tak pernah terfikir untuk sampai kat sini, tetapi Alhamdulillah asbab bisnes Elken yang sangat luar biasa diberikan percuma untuk pergi ke sana. Dan paling best, kita naik tu, memang saya cakap saya gayat, memang kaki dah getar dekat situ. So memang tinggi gila, dia 70 to 90 degrees. Dia punya condong tu lah. Okay, tapi paling best adalah kita naik sana pun menggunakan apa yang Elken provide. Yang best adalah dia gunakan cable car. So maksudnya tak adalah kita penat naik atas tu sampai penat kaki semua kan. So dan paling nak cerita kat sini juga untuk Maharaja dan juga Maharani kat sana, Elken sediakan yang mana baju kat sana tu satu adalah mahal, and then fotografer bawa pergi mana-mana. Lepas tu apa yang paling best adalah makan dekat sana tu adalah kita makan Maharaja punya makanan, dan juga memang layanan tu lah sangat-sangat superb. Dan saya diberitahu, yang mana saya dengar, Elken sewa yang sepatutnya dalam tu tak boleh untuk orang lain duduk kot, untuk orang awam tak boleh masuk. Tapi dalam tu kita boleh, syarikat Elken sediakan kita makan semua tu. Dan harga saya dengar malam tu sahaja, tentu saya dengan Dr. Hiroko, dia cerita satu si gamat yang kita makan tu kos dia pun hampir 1,000 juga. So memang malam tu makan kita memang sangat mewah. Thank you Elken. Tak sempat lapar pun dah, orang kata memang kenyang sentiasa lah. Alright, so dan paling best saya nak bagi tahu Kak Angie dengan Haji Am, kalau kata kat sini kita tak jumpa daging sate tu, saya tahu satu tempat yang kita boleh dapat kat sini. So nanti kita share kan, sebab saya percaya Kak Angie dengan Haji Am memang cari sate kambing tu. So siapa yang nak jumpa sate kambing ni, kita kena fight sama-sama pergi Yunan, makan sama-sama. Itu paling best, sebab saya rasa dekat Zian first time. So bila jumpa kat sini, seronoknya. Tanya Kak Angie, tanya Haji Am, sedapnya. So saya serahkan kepada saya. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya pun dah tak tahu nak cerita apa. Habis semua gambar dah. Dia cerita. Habis dah ya. Tapi sebenarnya apa pun saya nak terima kasih dekat syarikat Elken yang sangat luar biasa. Dan macam biasa juga tak pernah terfikir pun untuk dapatkan percutian ni. Dan Alhamdulillah ini sebenarnya kali kedua Elken celebrate kita punya anniversary. Tahun lepas kat Xi'an, tahun ni dekat Beijing. Terima kasih Elken. Okay. So, tapi memang macam semua share cerita memang best. Kita tak tahu dah nak cerita apa lagi. Sebab pengalaman memang sangat luar biasa. Tolonglah try. Siapa tak pernah percutian Elken ni, tolong try satu kali cukup. Try je satu kali.
dalam masa tu, bila dah sampai, insyaAllah korang akan fight untuk semua percutian kat Elken ni. Sebab memang dia punya racun memang tak boleh tahan lah. Tapi Alhamdulillah, terima kasih juga. So kat sana pun Alhamdulillah sejuk. So memang asyik berpeluk je lah kerja dia. So macam dia orang cakap juga, datanglah berdua. Okay, apa pun terima kasih Elken, terima kasih mentor-mentor. Ada. Satu lagi saya nak cakap. So sampai sana bila sampai bersama dengan couple, kejap lagi sang suami mesti akan hilang. Sebab apa? Sebenarnya ada gambar dia dekat belakang bersama dengan gundik-gundik ambil gambar tu, tahu-tahu hilang. Okey. Itu tak payahlah cerita kat orang. Itu tak payah cerita. Tapi memang betul. Hantar makanan, dia selak tangan. Uish, putih lah tangan dia. Okay, apa pun terima kasih Elken, terima kasih mentor-mentor. Assalamualaikum.